Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Terengganu akan membentangkan hasil produk kami iaitu Integrated Rainwater Reservoir Mini Hydroelectricity System. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang peserta iaitu saya, Madiha Fakihah binti Muhammad Fazli. Saya, Mariam Alia Az-Zahra binti Muhammad Zahari. Saya, Nurul Farisha Aisyah binti Muhammad Saiful Lizat. Dan saya, Nur Sadahah binti Ismail. Dan guru bimbingan kami ialah Cikgu Muhammad Nazmi bin Ahmad. Pernyataan masalah. Sekolah Menengah Teknik Kuala Terengganu sering mengalami masalah air bertakun dan banjir kilat terutamanya semasa hujan lebat. Taburan hujan di Kuala Terengganu adalah tinggi iaitu 2,498 mm setahun dengan bulan November dan Disember paling tinggi iaitu 405 mm dan 430 mm. Perkara ini sering memberikan masalah kepada murid dan warga sekolah terutamanya di hujung tahun. Hujan adalah sumber semula jadi yang sangat penting di dalam kehidupan. Oleh itu, jika tidak diuruskan dengan baik dan efisien, ia akan menyebabkan kerugian dan pembaziran yang sangat. Matlamat projek ini diadakan adalah untuk mengurangkan pembaziran air hujan, mengelakkan banjir kilat, menjana elektrik, mengurangkan kos bil air dan elektrik dan memaksimumkan penggunaan ruang. Kaedah pelaksanaan adalah seperti berikut. Air hujan yang turun akan mengalir ke dalam longkang hujan, kemudian masuk ke dalam tangki satu. Air dikumpul dalam tangki satu untuk tingkatkan tekanan supaya aliran air menjadi laju apabila melalui turbin. Apabila sensor mengesan tangki satu penuh, ia akan menghantar isyarat untuk lepaskan air dan memutarkan turbin. Apabila turbin berputar dengan laju, ia akan menghasilkan arus elektrik yang banyak dan akan dikumpulkan ke dalam bateri. Air yang melalui turbin akan ditakung ke dalam tangki 2. Air tidak akan dilepaskan untuk mengelakkan kawasan sekolah menjadi banjir. Apabila cuaca cerah dan panas, sensor akan menghantar isyarat untuk melepaskan air. Air yang dilepaskan digunakan untuk sistem irigasi tanaman di sekolah. Elektrik yang disimpan dalam bateri pula akan digunakan untuk lampu koridor bangunan. Contoh lakaran produk. Anggaran kos bagi produk ini ialah RM800 untuk 2 tangki poli, RM1,000 untuk 50 meter longkang hujan, RM100 untuk 1 mini terban hidro, RM50 untuk 1 Arduino set dan sensor, RM100 untuk 1 set irigasi, RM200 untuk 1 bateri, RM100 untuk 1 power inverter dan jumlah keseluruhannya adalah RM2,350.